bersih, masakan jadi warisan bersih. Ilham saya, Syajana, masakan pun tetap kekal. Jahitannya penuh kasih, masakan jadi warisan bersih. Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali di channel Hamsia Misha. Okey, hari ni saya Aiman. Okey, memang hari-hari ke mesti ada mak saya, betul lah. Dah saya punya mak punya YouTube kan. So, Okey, Assalamualaikum semua. Kembali bertemu di channel saya Hamsia Misha. Kali ini saya nak kata memasak tidak, tapi hari ini kita nak buat jelatah atau jelantah. Saya pun tak orang kata tak berapa pastilah nama yang sebenarnya, jelatah ke jelantah ke, sebab lain-lain orang lain sebutan ya. Okey, ada orang panggil kerabu pun ada. Okey, tapi semestinya cara saya ya Hamsia Misha, sebelum meneruskan kita nak tunjuk dulu bahan-bahan dia. Pertama kita ada yang nak diulek ni. Ulekan kita ni dah hodoh sikit ya, tapi tak kotor lah, memang hodoh, jarang guna. Okey, cili padi merah, cili padi hijau dan juga sedikit garam, dan juga kita ada menggunakan benda ni ya. apa benda tu? Ni lah. Kita ada kacang gula. Sebab mak saya malah nak guna kacang lain. Ada je kacang lain, tapi kita guna je kacang gula ni. Senang, tak payah. So nak tengok macam mana rasa dia. So ni nanti akan digeprek lah. Bukan diulek. Diulek, geprek lah ni. Boleh lah. So bahan kita ada nanas. Nanas yang Encik Azlan yang bagi, yang nanah madu tu. Alhamdulillah. Daripada YouTuber kita. Ya. Kita ada sedikit carrot ya. Ini sudah dihiris-hiris ya. Hiris nipis sahaja. Okey, kita ada cili merah besar yang sudah dihiris, dan juga satu helai ataupun satu lembar Aiman, daun 5 purut ya. Ini contoh 5 purut dia ni sebab kita banyak di belakang rumah, jadi kita. Dan kita ada juga ada tomato. Kita ada bawang merah. Sebelah tomato. Sebelah. Kemudian ada sebiji bawang merah besar yang dihiris. Kita ada satu ulas ya bawang putih, juga sudah dihiris. Kita ada bawang Holland ataupun bawang kuning separuh biji ya. Dan kita di sini ada sebiji timun. Nanti kita iris. Kita di sini ada cuka. Sedikit. Cuka makan ya. Cuka makan. Lepas Dan tu juga ada kicap sotong. kemudian di sini ada chili sauce ya, yang sudah saya tambahkan sedikit air. Sebut perasa dan garam. Garam di sini sudah ada ni. Jadi kalau garam dan sebut perasa, tengok pada rasa lah kan. Okey. So hari ni nak masak ke atau just Gaul saja? sahaja. So jom kita menghiris sikit lah. Timun Ya. Okay. Kita nak kita nak sagat sikit dengan garpu ya. Ini orang dulu buat macam ni lah kan. Kena tekan kuat-kuat lah. Macam tu. Mercik di muka. Kecil hawa. Apa dia? Ni apa cara apa ni? Ini nak bagi dia Bagi cantik nanti. tapi itulah garpu dia ke apa ke masalah ni. Kekuatan. Okey. Okey, kita dah cala-calakan macam ni kan. Kata memang kekuatan tak kuat dah tenaga, kita nak iris-iris lah. Iris tu terpulang lah, sama ada nak tebal nipis tu terpulang pada Cita rasa. ya, tinggal dia ada bunga sikit ya, sebab kekuatan tak berapa nak kuat dah. Tengok tengok tunjuk bawah tu kan. Ada tak bunga dia? Tak nampak bunga tu. Kita tagat lagi lah, nampak tak dalam kan. Tak apalah, saya tolong. Tak apalah, cukup lah tu. Kalau saya tolong nanti memang betul-betul sagat Nanti dia terbelah dua kalau kau buat. Oh, jantan kan? Kalau lelaki. Nanti nampak nampak ada bunga kan. Dia tu. Okay, kita habiskan lah iris. Nak pakai semua ke? Kau macam masak asal? Semua je lah. Sikit je, satu biji timun je pun. Ada orang tak suka makan timun kan? Rugilah sebab dia Sedap kan timun. Dia air kan. Tapi kalau untuk perempuan yang
itu dia tak boleh makan kan. Maksudnya ada makanan yang baik, ada yang kurang baik lah. Timun ni bagusnya untuk mengurangkan kadar darah tinggi, tapi bukan sesekali makan. Boleh kata selalu lah kena makan. Ya, sebab makanan ni kadang macam buah-buahan pun ada yang boleh dimakan, boleh makan selalu tapi tak boleh kerap. Ada yang manis, terlampau manis, ada yang tak boleh makan, kena elakkan. Betul itu Aiman. So dah siap dah ni. Okey lah, kita tak habiskan, nanti kita sambung balik. Di sini nanas ya. Ni. Nanas kita potong nipis ataupun terpulang Mak saya nak kepada buat apa? Jelantah. itulah cakap, ada orang panggil jelantah, ada orang panggil jelatah. Fajri. Bukan, fajri lain. Fajri dimasak, ini tidak dimasak. Ada setengah juga orang panggil ini kerabu. Ada saya panggil lagi apa ya? Lagi Kalau satu. tengok macam kerabu lah. Ada saya panggil lagi apa lagi dah lupa dah. Ini nanas sangat manis ya. Ya, memang Nanas madu. manis ya. Manis sangat. Dah siap ya, jom kita nak. Memang manis, bukan tak masam memang manis. Manis. Woi, manis betul. Okay, memang saya cakap yang tuan dia punya ni memang pandai dia. Semanis tuan dia. Lihat. Betul lah. Jangan muka dia manis je. Bukan sebab kerana dia bagi nanas ni kita puji, tidak. Memang dia muka dia manis dan handsome kau. Okay, lepas tu Itu kita nak mengulek pula di cili padi Geprek ni. Geprek kan dia pecah je ke? geprek tekan itulah geprek dia. Ulek ke man. Ulet ikut tempat lah, ada bahasa dia. Mata pandai sebenarnya nama ulek ni tak kuat sebenarnya tau. Saya boleh. Nampak ah? Tak apa, kita buat dulu sampai habis tunjuk. Okay, kita tak berapa nak hancur cili dia. Tak pandai sangat nak mengulek dia. Ini lembut sikit. Satu paket kacang tu. Agak-agak yang 3 paket lah. 3 je. Okay. Betul lah cara saya mengulek ni. Tak pandai lah nak bagi harus. Kena kuat lagi. Pasal saya Bagi kena tunjuk, kita siapkan. Lepas tu baru kita tunjuk lah kan. Macam ni pun dah okey dah sebenarnya. Kita masukkan bawang ke dalam Pesen bekas ni. atau wadah, kalau bahasa Indonesia kan wadah kan. Ini kotor-kotor ni biasa sebab kita memang guna memang guna untuk buat Untuk kadang untuk buat kerabu ni. Okey. Kita masukkan cuka tadi Cuka ni tak payah banyak-banyak dalam 1 sudu makan je korang. Bayang 1 sudu makan je dulu. Banyak boleh kan? Dan kemudian kita letak sos sotong jangan banyak-banyak letak 1 sudu juga. Kita masukkan sedikit apa ya mak? Perasa. Sebut perasa. Sebut perasa sedikit je. Okay. Kita masukkanlah nanas dan juga timun dan juga carrot semualah masukkan. Kita gaul lah dengan tangan kan. Kita masuk dulu. Baru kita gaul. Banyak juga tapi biasa nasau kau. Tomato tadi gaul banyak man. Ya, makan suka. Okey juga. My favourite mak kan. Ya. Kalau buat saya ambil sikit-sikit je makan. Okey, masukkan bahan yang kita ulek tadi Sedap ni kan. Lagi-lagi kalau makan dengan nasi minyak. Betul. Minyak mancung ni. Semua ada semua ada. Lalu kalau kita makan dekat luar tak penuh kan. Ni semua topping dia ada. Chili sauce tadi Jadi kita buat sendiri banyak lah topping dia. Betul. Kalau kat luar Macam rojak dah. Betul. Kalau dekat luar dia cuma letak
sikit je bahan dia. Nanas, timun, bawang. Bagi acar timun Ya itulah pasal. Ada orang panggil acar, ada orang panggil terabu. Kalau mak kata sebab ada kacang ni, nak panggil dia jelantah macam tu. Sebenarnya kalau jelantah nasi yang tak masak. Jelatah kot. Jelantah lah kot. Tapi mak ada juga baca orang punya ni lah kan. Dia kata jelantah. Tak apalah, kita gaul dulu lah. Kita nak rasa lah ya. Dia rasa dia macam mana. Masin ke tawa ke mana ke. Cuba mak try rasa. Ini mana rasa dulu. Mak rasa dulu ya. Ui pedas kau. Pedas? Pedas. Tambah gula. Tapi dia kurang Ya ke pedas? Biasa rasa. pedas. Kurang manis tu dia. Pedas. Tak tak? Pedas sikit. Tapi tak manis kan? Tak. Tak tambah gula ke? Pedas ke ah? Tahu tak apa. Cili tu pedas. Tambahkan sedikit gula lah rasanya. Bagi natural balik. Tapi kalau orang yang macam saya okey je Okey sebenarnya. dah kan? Buat nanas tu ada manis. Nanas tu dah manis dah. Okey dah. Nasi okey ni. So dah siap ni. Dah siap. So kita hidang sikit lah. Okey. Kita hidang dalam ni je lah. Nah. Okey kan? Okey tak? Okay, nice. Dah cukup. So macam kawan-kawan jika macam biasalah kan, berminat lah. Jika suka, nak cuba, silakan dicuba. Apa lagi Aiman? Aiman cakap lah apa yang patut. Kalau saya cakap memang nice lah sebab sedap, sebab penuh kita punya topping ada kan. So Kalau sekiranya kawan-kawan nak tambahkan udang geragau ke udang kering ke terpulang, tapi sebab saya dah gunakan sos sotong tadi, lepas tu saya tak gunakan udang geragau. Okay ya kawan-kawan, selamat mencuba ya bagi yang sudi. Terima kasih banyak yang dah support. Okay, sampai di sini saja ya konten kita. Moga sedikit sebanyak memberikan manfaat ya video saya pada hari ini. Jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk insya-Allah. Salam apa ya Man? Terima kasih Assalamualaikum. banyak-banyak. Assalamualaikum.